Jenazah bayi yang baru dilahirkan apabila ia semasa lahir sudah dapat bersuara atau berteriak, maka hukumnya seperti matinya orang yang sudah tua. Apabila ia dilahirkan dalam keadaan mati dan sempurna kejadiannya, maka hanya dikerjakan atasnya 3 perkara. Pertama, dimandikan. Yang kedua, dikafani. Yang ketiga, dikuburkan. Apabila keadaannya tidak sempurna, maka tidak diwajibkan apa-apa atasnya, hanya dikuburkan saja. Adapun orang yang mati syahid, seperti orang yang gugur kerana membela agama Allah, tidak wajib dimandikan atau dikafani, hanya wajib baginya disembahyangkan dan dikuburkan sahaja. Baik. Jenazah bayi yang baru dilahirkan, mana budak mati kecil, dia ada 2 keadaan. Mati, lahir tu hidup, lahir tu mati. Dah? Kalau beranak tu hidup, maka sama macam orang tua, orang dewasa, iaitu 4 perkara yang kita sebut minggu lepas. Mandi, kafan, sembahyang, tanam. 4 ni jadi wajib. Kalau lahirnya tak hidup, tak ada tanda-tanda hidup, maka 3 perkara, iaitu dimandi, dikafan dan ditanam sahaja. Yang tidak ada rupa, yang tidak ada lagi berbentuk darah sahaja, maka ditanam sahaja. Darah saja, kan turun darah, guguran darah je, tak ada bentuk lagi lah. Ditanam sahaja. Baik, yang pertama, budak ni dia lahir ada tanda hidup, seperti bergerak. Beranak tu gerak jari, lepas tu mati. Jadi 4 perkara: mandi, kafan, semayang, tanam. Tu 4 ni wajib, fardu kifayah. Mandi, kafan, semayang, tanam. Ataupun mata bergerak, hak lain dari tak gerak mata, kelip sekali. Juga sama macam orang lain, pas kelip sekali, kejang lalu mati. Mandi, kafan, semayang, tanam. Atau bersuara, sekali mati lalu. Bunyi mati. Mandi, kafan, semayang, tanam. Kalau mati dah, maka 3 perkara menurut jumhur ulama fiqh mazhab Syafi'i, iaitu mandi dan kafan dan tanam. Dia budak-budak yang tak sampai 4 bulan tu mati, ngandung 3 bulan, ngandung 3 bulan setengah, tak payah letak nama. Yang 4 bulan dah sampai kandungan, mati dalam perut atau mati luar, kena letak nama. Ingat tu. Sama dah kita sebut, buat peringatan. Sebab orang Melayu ni bila beranak mati, tak buh nama. Dia kira dia namakan lagi sekolah. Sekolah aja. Pada masyarakat lagi tu. Jadi besar sekolah pada masyarakat. Dia akan dipanggil kan. Innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa abaikum, kerana kamu pasti akan dipanggil seorang demi seorang oleh Allah di padang mahsyar, dengan nama mun dan bing bapak kamu. Jatuh tak nama jadi biar ada nama lah. Dah ada sampai 4 bulan, buat apa? Dia tidak akan dibangkitkan. Tak akan dibangkitkan, kerana dia tidak hidup. Dia kait dengan 4 bulan. Dia bulan-bulan ni kena ingat sama 4 bulan. Jangan lupa bulan. Faham? Orang lelaki kena ingat bulan. Istimewa pula hari bulan.
Orang puan pun mesti tahu bab-bab bulan dan datang bulan. Suka kok dah. Tu tak cikgu. Dia kait ni sebab dak sampai 4 bulan tak bangkit di hari kiamat. Sampai 4 bulan bangkit hari kiamat. Mu tahu dah ni. Sebab bila 4 bulan ditiup roh. Tiap-tiap yang ditiup roh bila mati selepas tiup roh dia akan hidup kembali. Yang belum tiup roh tidak akan hidup kerana dia tidak hidup pun. Tak. Dia gitu. Jadi buat macam ke orang tua lah. Kalau hak beranak hidup sekejap mati.